Habislah aset orang Melayu. Menara KL tu pergi bagi dekat orang. Itulah kata-kata K9 PM kalau hampa nak tahu. Menara KL tu kekal kerajaan punya lah. Bukan pi gadai dekat orang pun. Bukan pi jual dekat orang pun. Senang je aku nak bagi hampa faham. Bila tahu kantin sekolah bertukar, kantin sekolah tu tetap milik sekolah. Sama lah dengan kes Menara KL ni. Hampa kata Menara KL tu jadi milik tauke baru. Hampa ni mohong sangat. Budak sekolah pun tahu benda basic ni. Yalah, tauke kantin lama Menara KL ni bermasalah. Dia macam ni lah, tauke kantin lama Menara KL sebelum ni memang bermasalah, bercelaru, tak ikut prosedur. Sebenarnya kontrak tu tak dibagi kepada syarikat yang kena buang ni. Tapi dia beli anak syarikat TM yang sebelum ni dapat award. Yang ni lah yang dikatakan tak sah. Tambah pula pembelian tu dicemari unsur rasuah. Aku pelik lah dengan Ratu Badak dan Syafiq. Tak nak cerita pula dah pasal Hydro Shop ni. Nak lagi pelik, semua rundingan ni dibuat beberapa hari sebelum pilihan raya yang ke-15. Yang lawak sekali kes ni, Melayu bagi rasuah kepada orang Melayu melalui orang Cina. Masa mereka bagi rasuah, mereka tak kisah pula pasal hak bumi putera. Dalam undang-undang, menteri memang ada kuasa untuk batalkan kontrak bermasalah yang bawah bidang kuasa menteri. Iyalah, kalau dah menteri tengok kalau dah teruk sangat takkan dia nak biar.